Jadi macam mana kita nak bantu tubuh kita, buah pinggang kita, tubuh kita untuk discharge benda-benda yang abnormal, ah, abnormal kepada tubuh kita. Abnormal maksudnya bertukarang ni benda abnormal lah, benda yang kita tak nak, betul tak? So jadi kita kena faham cara pemilihan suplemen ataupun vitamin untuk bertukarang, untuk elak untuk ataupun untuk atasi bertukarang tu lah basically. Okey, jadi yang pertama sekali kita bantu untuk nak keluarkan bertukarang tu macam mana? Okey, kita bantu lancarkan saluran yang kita ada lah basically kan untuk keluarkan benda tu dengan pengambilan alfalfa. Alfalfa ni memang sangat bagus untuk dia dah buat kajian kepada monyet, saintis dah buat kajian pada monyet yang pengambilan yang konsisten dia boleh kurangkan plak. Plak dia maksudnya saluran darah tu semakin lancar, saluran kencing semakin lancar, mudah nak keluarkan.